Kesimpulan dia, yang pertama, cara kamu ni akak je, cara letak tangan atas perut ni, tak mana? Satu mazhab kata letak bawah dada. Bawah kamu ni, bawah dada ni, tak bawah ni, tak gitu. Satu lagi atas pusat. Jadi yang afdal mana? Yang afdal tak tengah-tengah. Yang afdalnya mana sana? Di antara bawah dada dengan atas pusat, letak tengah-tengah. Yang ni afdal. Ni pusat kita. Ni pusat hamba, bukan pusat kita lah. Ni pusat hamba, letak tengah-tengah. Anggap-anggaplah setara mana. Dah. Lepas tu cara letak pula jari. Kalau kita tak atas pusat dah. Tak atas. Maksudnya atas pusat, boleh dah pahala sunat. Boleh dah sekadar untuk pahala sunat. Kalau tak bawah dada. Bawah dada ni dada. Ni dada kita ni, tak bawah dia ni, boleh dah pahala sunat. Tapi yang afdal pahala lebih lagi daripada pahala sunat, kita letak tengah-tengah. Letak tengah-tengah. Ni bagi mazhab kita. Mazhab kita. Kita tak boleh kecek mazhab lain. Tak caralah mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik ke apa. Amba sendiri pun amba tak ngaji. Dah. Habis itu. Jadi lepas tu, cara pula letak jari, letak tangan ni, ia ada 3 kaedah. 3 kaedah cara letak jari. Cara letak tangan di atas perut ni. Bukan letak saja-saja gitu. Duduk macam kau nak buang angin orang. Lagu nak kita buang angin orang. Tak kamu ni tak atas perut kita. Tak gini betul tak? Tak lagu ni. Ataupun gini. Lagu ni. Macam-macam je ni. Tapi bukan lagu tu cara dia. Cara pertama iaitu kita pegang tangan lagu tu. Ni cara pertama. Dapat dah pahala sunat. Ni kira nak dapat sunat dulu ni. Dapat tangan dapat sunat dulu. Cara kedua, letak tangan ni gini. Ni maksudnya ni ibu jari kita gitu. Tak ada unjuk lagi. Tak biasa gitu. Tak gini dulu. Dapat ada sunat. Cara yang ketiga, kita hunjuk sikit gini. Hunjuk sikit gini. Lepas tu jari pula ni tak gitu. Ni jadi yang mana 3-3 tu yang dapat afdalnya kita buat gini. So kurang-kurang. Ni afdal ni pahala lebih lagi. Faham tak? Pahala sunat. Kalau tak buat, kalau contohnya kalau kita tak letak pun kita letak gini. Contohnya kita tak gini. Letak gini ataupun tak gini. Macam bawa tu. Tak lagu tu. Tak dapat pahala sunat. Tak batas semaya pun. Hanya tak dapat pahala sunat. Rugi ahli kita. Tu. Habis itu.